Yang paling menakutkan, dia video call kita. Dia video call kita. Itu seram weh. Tengah malam weh. Dia video call aku. Aku memang bekerja sampai tengah malam. Tapi bukanlah untuk layan kau punya busy tu. Tapi tak nak lah video call wak. Takut wak awak video call kita. Hai semua, selamat datang ke podcast Di Sebalik Kejayaan bersama Wiki Carrier. Hari ni kita ada tetamu jemputan seorang sales girl. Tapi macam yang korang tahu, sales girl ni dia jual dengan customer. Orang panggil B2C, but this time around bukan B2C. Macam tu. So kalau korang nak tahu lebih lanjut lagi, jom kita start. Boleh perkenalkan diri lah. So, hi, nama saya Syah. So, saya merupakan seorang sales girl dekat one of the company. Yang mana company saya, dia supply perfume. Bukan finished product, tapi kita supply pure oil, which is pure pati lah, minyak tu. So, daripada minyak tu, barulah kita develop jadi body perfume, jadi sabun basuh baju dan sebagainya. Okay, kau dah masuk company yang perfume ni. Apa pengalaman pertama masa kau dapat customer? Pengalaman pertama masa aku dapat customer, happy weh. Happy lah sebab kita untuk bidang perfume ni pula, untuk sales lah, untuk pengetahuan korang, dia of course bergantung kepada rezeki lah. Betul. Tapi untuk kita nak cari trust customer tu tak mudah. Betul. Dan sebenarnya masa aku baru-baru join bidang sales ni dekat company yang sekarang ni, Yang perfume ni, aku rasa ada kot 3 bulan pertama kita memang tak ada sales. Aku memang tak ada sales 3 bulan pertama. tapi nasib baiklah, maksudnya company kau Mungkin sebab aku budak baru kot. So, diorang pun macam faham. 3 bulan pertama memang tak ada sales. Kalau ada pun sangat sikit. Memang tak mencapai target yang diberikan lah. Walaupun company ada provide existing customer, dia ada share a few contact, apa semua. Tapi mungkin sebab masa tu kita tak ada knowledge lagi kan. Yelah. So, tak dapat trust tu lagi. So, kita memang susah lah kita nak buat sales kan. So, selepas 3 bulan tu, aku dapat satu customer. So, customer tu lah yang sebenarnya yang yang sampai sekarang masih lagi dengan aku. So, first customer tu memang happy lah. Of course, happy gila kau dapat jumpa customer. Selepas 3 bulan. Sebelum tu kita ada je jumpa customer. Cumanya kita tak dapat lah. Kita tak dapat. Kita tak dapat sales dari dia. So, selepas 3 bulan tu kita jumpa dengan customer yang baru. So, kita dapat sales daripada dia. Nak dijadikan cerita, masa tu selepas sekali jumpa, dia terus masuk order. So, masa tu memang happy gila lah. Tapi time tu sebab sebelum tu kita dah kita dah jumpa banyak customer kan. So, bila kita jumpa selepas 3 bulan tu, tak adalah kita macam terkejut sangat. Tak adalah kita macam kelang kabut sangat. Cumanya kita lebih kepada nervous lah. Macam kelang kabut tu still ada. Cuma kita dah boleh control. Kita dah boleh manage. Betul, kita punya kita dah boleh muka mesti lagak. Muka macam ada action sikit kan. Macam tu. Okay. Selama kau bekerja sales ni, ada tak pengalaman buruk yang kau pernah hadap? Pengalaman buruk aku outstation. So, aku nak cari sales lah dengan dia. Betul. So, bila sampai sana, sebelum tu, kita faham lah customer mungkin dia tak nak, dia tak kenal siapa kita. Betul. So, dia tak nak layan sangat. So, bila dia dah boleh layan kita, so kita memang berusaha lah untuk kita nak jumpa dengan dia. So, bila aku dah dapat set appointment apa semua, kita pergi dekat kilang dia layan kita masa tu nak tak nak weh. Nak tak nak dia macam sombong. Kita tahulah dia famous. Kan kita tahulah awak famous. Tapi awak jangan tak layan kita. So, bila dah dapat buat appointment semua, aku pergi.
So aku pergi, masa jumpa tu dia biasa je. Kita lebih kepada borak dengan customer, tapi kita tak borak sangat pasal bisnes. Kita more to santai macam sekarang. So selepas tu dia lebih kepada nak mengacau. Dia bukan nak membeli barang dengan kita. So dia teks kita luar waktu kerja. Dia mengganggu lah. Dia tanya soalan-soalan yang tak sepatutnya dia tanya. Yang paling menakutkan, dia video call kita. Itu seram weh. Tengah malam weh. Dia video call aku. Aku memang bekerja sampai tengah malam. Tapi bukan untuk layan kau punya busy tu. Tapi tak nak lah video call takut awak video call kita 12 tengah malam. Kalau 12 tengah hari mungkin kita boleh fikir lagi lah kan? 12 tengah malam, awak kenapa 12 tengah malam, kita takut. So itu antara pengalaman yang menakutkan lah. So sebelum tu dia okey je, dia minta sampel lah apalah, kita bagi je. Tapi bila dia dah start ke arah yang buat kita tak selesa, so kita kena take action lah. So bila benda tu berlaku, kau inform tak kau punya bos? Aku inform aku punya bos lah. Sebab dia kena protect aku lah. Kan, sebab aku perempuan. Betul. Dan kau pun staff dia. Betul. So aku terus inform dia. So selepas kejadian, mula-mula aku diam lagi. So selepas beberapa kali dia sangat mengacau sampai dia macam mengganggu kita punya kerja, so aku memang bagi tahu bos lah. Aku bagi tahu bos. So bos cakap cut off je orang macam tu. So kita cut off terus. Bahaya weh kalau macam. Tapi betul lah orang cakap macam kalau buat sales ni bahaya dia yang tu lah. Betul. Kena ganggu. Betul. Tapi ini kita punya kerja kan. So orang kat luar sana tolonglah faham. Jangan, saya nak cakap, jangan buat perempuan macam tu. Tak kisahlah kau lelaki ke, kau perempuan ke, janganlah macam tu. Kita pun sama-sama nak cari rezeki je. Kalau awak tak nak bagi sale tak apa, saya faham. Jangan kacau kita macam tu, takut. Kacau ni tu bukan biasa-biasa tau. Kan video call tu dah kira macam dah lah luar waktu kerja. Betul tak? Betul macam tu. So okay, so apa rutin harian kau kan sebagai sales, apa rutin harian kau? Okay, sebagai sales girl ni. Kita orang sales ni kita tak sama tau macam sales lain. Macam kita orang memang kena sentiasa keluar. Dan kita orang kena sentiasa berjumpa dengan customer. So satu benda lagi yang aku nak share dengan korang lah. Ada orang ingat buat sales ni sebenarnya senang. Betul. Sebenarnya ada orang macam alah, kau kerja apa, kau buat sales lah, senang je. Kau bawa produk kau jumpa ke orang, kau promote lah. Kalau orang nak beli lah, tak nak tak apa. Sebenarnya tak. Kita orang tak sama. Tugas kita adalah sales girl, salesman. So kita tak sama macam promoter, macam yang jual perfume dekat mall. Kita tak boleh macam kita bawa produk, kita bawa produk and then kita tanya, hi miss, you wanna buy our product? Sorry, I'm not interested. Okay, thank you, bye bye. Kita next. Tak, kita tak boleh macam tu. Macam kita orang memang kena bawa produk tu, kita kena propose dekat customer, kita kena explain properly dekat dia, kita kena terangkan kat dia produk ni sesuai untuk apa, produk ni function dia untuk apa, produk ni boleh digunakan untuk apa. So benda tu sebenarnya ambil masa. Dia bukan macam kalau kita pergi mall, kita promote produk kita. So kalau aku jumpa kau nak beli, kau beli lah. Kalau tak nak, tak apa. Macam kita orang tak boleh. Kita orang memang kena meeting. Kita memang kena explain dekat customer slowly. Betul, kita kena explain dekat customer slowly. Yang paling penting, kau kena explain apa bauan yang kau bawa tu. So boleh digunakan untuk apa semua kan. So tu adalah one of kami punya rutin lah. Dan kami as a sales ni
kami memang bukan duduk setempat je. Kami kena bergerak-gerak ke sana ke sini, ke sana ke sini. Kena aktif. So memang punya rutin tak samalah macam orang lain, dan waktu bekerja kita pun memang agak berbeza dengan orang lain. Macam mungkin orang lain office hour kan. Macam kami selepas waktu bekerja pun kalau customer nak apa-apa, kalau kami free, kami memang perlu reply. Faham. Macam tu. Ada ke customer yang contact kau lepas waktu kerja? Aduh. Contoh, okey, lepas waktu kerja pukul 7 tu okey lagi lah. Yang lepas pukul 10. Ada. Aku pernah meeting dengan satu customer ni, sebab dia daripada Perak tau. So dia datang daripada jauh, dia nak jumpa kita malam. So nak tak nak, kita memang kena willing lah untuk jumpa dia. Dia memang kena willing untuk jumpa dia. Customer lelaki ke perempuan? Lelaki dengan perempuan. So dia macam partner lah. So kita jumpa dia waktu malam. Tu pun okey je. Sebab memang sales kan. So dia tak ada kira waktu sebenarnya. Kalau kau boleh pergi, kau pergi. Kalau kau tak boleh pun, kau kena bolehkan. Sebab kau nak sales tu. Macam tu kau nak cari trust tu. Okey, selain Selangor yang kau pernah deal untuk benda-benda sales ni lah, kau pernah dapat customer dekat mana? Pantai Timur, sebelah utara. Pantai Timur, Kelantan dengan Terengganu. Kalau tadi Utara, Kedah, Pening. Kalau Selatan? Perak. Selatan ada orang lain handle lah. Ada orang lain handle. Kau handle yang dua ni je lah. Kita handle betul. Kita handle Selangor, Pantai Timur, sebelah utara. Oh, maksudnya kau memang tak ada handle yang ni lah, macam selatan tu semua. Kalau dapat ada, tapi kita separate lah. Kita separate, which is kita ada kelik kan. So kelik kita pergi sana, pergi sini. So kita jaga base mana sana, macam itulah. Tapi biasanya kau akan dapat, okay, macam customer kau, dia dah purchase produk dengan kau kan, nanti dia akan repeat tu, dia akan repeat benda yang sama ke ataupun ada new lagi? Bergantung kepada apa yang dia nak. Most of the customer, dia memang akan sentiasa repeat apa yang dia belilah. Sebab tu dia memang dia punya existing product. Dan ada juga customer yang dia repeat new item. Kalau dia repeat new item tu, kira macam kau dah bingo lah. Betul. Kau dah bingo lah sebab kau dapat new item. Tapi most of the customer yang mana yang macam memang existing customer ataupun regular product dia akan ambil bau yang sama je. Dia akan repeat. Apa perasaan kau kalau macam customer kau dah kejar dia ni tapi dia still reject? Pernah weh. Aku ada customer yang aku kejar dia setahun. Selepas setahun baru aku dapat buat bisnes dengan dia. Tapi dalam masa setahun tu kita memang keep bagi je lah apa yang dia nak. Kita memang pergi tak stop. Boleh dikatakan masa aku kejar dia tu, every week, every 2 weeks lah memang aku pergi jumpa dia, submit sampel sampai dah tak tahu dah sampel apa nak submit. Tapi kita tak nak putus asa, kita keep submit. Dalam store tu yang betul-betul hujung. Dah sampai hujung tu dah tak ada benda dah, aku bagi juga kat customer. Tapi itu customer yang macam mana? Dia big, nama dia besar? Dia one of the big brands juga. Cuma mungkin sebab dia local product je, so mungkin dia tak dikenal ramai lah. Tapi still okay, quite good juga dia punya business. Dia punya quantity pun okay. So aku sebenarnya tak kisah pun customer tu kecil ke customer tu besar. As long as aku boleh buat business dengan dia, aku boleh solve dia punya problem, aku boleh provide something yang baik dekat dia, aku okay je, aku grab je. Bukanlah kata semua customer aku big ke, tak ada. So ada je yang daripada sekecil-kecil customer. Sebab kita ni salesman ni, tugas kita untuk build lagi, kita nak besarkan lagi, kita nak bangunkan lagi produk dia punya brand. So kalau dia daripada kecil, kita boleh besarkan dia, bagus apa? Betul. So macam itulah, aku tak kisah pun customer tu kecil ke besar ke, as long as aku boleh buat business dengan dia, aku boleh bantu untuk dia grow dia punya business, aku okay je. So okay, tadi cabaran dah kan.
So selama 2 tahun ni kan, pernah tak kau rasa macam burn out? Pernah lah. Pernah burn out kalau kau tak achieve target. Masa tu kau sangat burn out lah. Kau akan rasa macam penatnya. Kau dah pulun dah ni tapi kau still tak dapat. Tu yang buat kau burn out lah. Ataupun kalau kau tak dapat settle project customer kau ke, kau memang akan macam stress yang sangat-sangat stress. Sebab kita sales ni kita bekerja dengan otak. Kita banyak bekerja dengan otak. So tu yang sebenarnya yang membuatkan kita lagi stress Tapi so far aku boleh adapt lah. Aku boleh handle aku punya problem, aku punya stress dengan baik, insyaAllah. Contoh kan, kalau macam kau dapat customer dekat Kedah, contoh sebab tadi kau sebut utara kan, so ni aku terus bagi tempat lah kan. Contoh kau dapat customer kat Kedah, kau maksudnya kau kena pergi sana untuk kau pergi jumpa dia, untuk kau bagi sampel. Dalam masa sehari tu kau akan jumpa dia seorang je ke? Tak, dalam masa sehari kita akan jumpa 4 ke 5 orang lah. Sebab kita jauh kan, kita pergi sana, so kita tak boleh lah nak jumpa satu customer So mungkin satu hari kita akan jumpa 4 ke 5 customer. So dalam masa satu hari tu kalau kita boleh settle 4 ke 5 customer tu, dan okey lah. Mostly kita akan jumpa customer yang memang dah pernah ambil dengan kita, dan customer baru. Kiranya yang kau jumpa yang pernah dah ambil tu, kau bagi sampel yang barulah. Betul, kita akan bagi dia new propose lah. Kita akan propose dia new sample. So mungkin bauan-bauan yang dia tak pernah beli, ataupun kalau dia nak cari bauan apa, dia boleh bagi tahu kita. So kita akan bawa bagi dia lah. Okay, so office dekat company kau dekat Selangor kan? Betul. Okay, macam dia, kau punya customer dekat Kedah. Lepas tu dia punya barang-barang tu, maksudnya okay, dia dah nak ambil stok dengan korang. Lepas tu barang-barang tu proses dia kat mana? Proses dia daripada Selangor. So kita akan hantar dekat customer by transport lah. So kita ada kita punya transport. So transport kita tu yang akan hantar ke sana. Prosesnya tu dalam botol kecil-kecil ke? Tak, sebab kita jual dalam kuantiti yang besar. So sebab kita kan supplier, so kita tak ada jual kecil-kecil. So kita semua dalam kuantiti yang besar. So dalam kuantiti yang besar tu bergantung kepada berapa order customer. So kita akan hantar tu customer lah. Faham. Apa selama kau jadi sales girl ni, yang daripada OEM dengan perfume ni, apa pengalaman kau paling kelakar sekali? Pengalaman paling kelakar Pengalaman paling kelakar bila aku tak settle projek customer. Bila aku sidai customer aku punya projek berbulan juga lah. Macam mana kau boleh sidai? Aku lupa. Tapi kau kejar dia. Aku ni maksudnya customer yang aku tak berapa nak kejar sangat lah. Bukanlah maksudnya aku tak kejar sangat. Aku kejar je. Kita kejar je. Cuma sebab kita terlalu banyak sangat projek. So projek yang bawah-bawah tu kita dah tak berapa nak pandang tau. So sampailah customer tu contact aku balik, cari aku balik. Aku boleh cakap dengan customer tu, tak ada, saya tak ada buat apa-apa pun. Tak ada buat apa-apa projek dengan puan. Padahal bila aku check balik aku punya project history, banyak projek dia bagi aku. Lepas tu aku just follow up balik lah. Aku tengok balik apa semua. Aku buka balik kita orang punya apps tu. Ada apps kita ada kita punya project apps lah. So dekat project apps kita tu, setiap kali kita ada project baru, kita akan masukkan dekat dalam tu. So nak dijadikan cerita, masa tu dia bagi aku project, tapi disebabkan project dia dah ke bawah, jadi aku tak pandang yang bawah tu. Aku hanya tengok project atas je, yang latest je. So bila dia call aku, dia tanya pasal project, aku cakap aku tak ada apa-apa project dengan dia. Masa tu dah berapa bulan? Masa tu aku rasa ada kot 2 bulan. 2 bulan? Tapi 2 bulan. Jangan contohi saya. Tapi tu dulu lah. Tu dulu. Sekarang kita buat kerja lah. Kita buat kerja sekarang. So masa tu aku cakap kat dia, aku tak ada apa-apa projek dengan dia. Cakap mungkin pun salah supplier kot lah. Aku salahkan dia. Mungkin pun salah supplier kot, sebab tak ada rasanya pun tak ada bagi saya. Syah kan? Pun tak ada bagi saya apa-apa projek. Tak ada pun.
Lepas tu aku pun dengan confidence tak ada. Besok dia call aku balik. Awak cuba tengok tarikh sekian. Awak ada ambil sampel dekat saya. Awak janji nak ni. Oh ya ke? Lepas tu dia marah tak Syah? Oh ya, dia taklah marah. Cuma dia cakap macam tu lah. Masa aku cakap, okey, pun bagi saya 30 minit saya chat. Aku check balik betul babe. Lambat weh. Betul, adalah 3-4 projek dia bagi aku. Aku tak ada satu pun 3 ke 4 projek tu aku. Aku follow up balik. So tu kelakar jugalah. Settle berapa hari? Dalam aku ambil masa seminggu jugalah. Tapi aku settlekan projek dia je seminggu tu. Aku tak mana projek lain. Takut. Apa 3 ke 4 projek dia bagi aku, tak ada satu pun aku bagi dia balik. So seminggu tu aku settlekan. Oh, kiranya dia ambil daripada korang lah. Dia kiranya dia nak ambil dengan kita orang lah, tapi disebabkan aku tak settle projek dia, masa tu tak ambil lah dengan aku. So selepas daripada tu kita settle baik-baik lah. Kita say sorry apa semua, bagi tahu lah kita quite busy, kita ada bagi a few alasan lah yang logik. So customer okay je. Tapi dia pun tak urgent Dia sebenarnya urgent projek tu. Tapi disebabkan aku bagi, kita pandai goreng, kita bagi alasan yang mudah sabar, dia pun terima dengan sebaiknya lah alasan. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Tapi dia memang buat perfume lah. Customer tu masa tu dia nak cari produk untuk shower gel. Shower gel untuk body scrub, yang berkenaan dengan personal care lah. Maksudnya body punya barang. Mana kau bina kepercayaan untuk dekat customer? Cara kau explain lah. Cara kau explain dengan customer. Sebab kadang-kadang kita rasa kita dah pandai dah pasal perfume. Tapi sebenarnya customer lagi pandai. Dan kadang-kadang customer dia selalu, yelah sebab dia lagi lama dalam bidang ni. Dan dia selalu, customer ni dia buat kurang bijak je dengan kita. Dia nak tengok budak ni tahu tak pasal knowledge apa semua kan. So sebab tu aku cakap untuk kita nak bina kepercayaan dengan customer ni tak mudah. Dia memang makan masa. Dia ada customer yang kau sekali jumpa dia dah okey. Ada customer yang macam aku cakap dia dah setahun aku nak kena cari trust dia kan. So dalam masa setahun tu kau memang kena tunjuk kau punya usaha. So dalam masa setahun tu juga kau kena tunjuk yang, sebab kita sales tau. So kita kena ada kita punya speciality. Kau kena tunjuk dekat orang apa speciality kau, apa speciality produk kau yang dia tak boleh dapat dekat orang lain. Kalau dia ada satu produk tu, dia nak membeli satu produk tu, tapi dia boleh beli dekat orang lain, kenapa dia kena beli kat engkau? Betul. So that's why benda tu lah yang sebenarnya yang kau kena tunjuk dekat customer. Apa kelebihan yang kau ada, apa speciality yang kau ada yang orang lain tak ada. So benda-benda tu sebenarnya yang kau kena tunjukkan dekat customer. That's why aku kata sales ni tak mudah. So once kau dah dapat trust dengan customer tu, kau dah tak takut. Kau dah tak perlu nak kejar dia sangat. Tapi sebelum kau dapat trust tu, kau memang kena tunjukkan apa kau punya professionalism, apa kau punya speciality, supaya dia tak beli dengan orang lain. Contoh kau dengan aku sale, kau jual produk yang sama dengan aku. So kenapa dia beli kat kau tapi dia tak beli dekat aku? So aku kena bagi tahu dia apa kelebihan yang aku ada yang kau tak ada. Mungkin dari segi kualiti aku, mungkin dari segi ketahanan produk aku, mungkin dari segi harga yang aku tawarkan. Kita tak tahu. So benda-benda macam itulah yang sebenarnya yang kau kena tunjukkan dekat customer. Dan cara kau explain dekat customer pun yang menyebabkan orang percaya tak dekat kau. Penampilan, kan. So kalau macam kau datang jumpa customer selekeh-selekeh, aku pun tak percaya. Nak beli produk dengan kau kan. Betul ke dia ni? Betul ke dia ni sales macam tu kan. Tentang dia scammer ke nak ambil duit aku. Kita pun macam tu lah ibarat dia kan. So macam tu lah as a sales. Okay, faham. Apa perasaan kau bila customer tu dapat close sale dengan kau?
Happy weh. Happy gila. Sebab Masa tu masa tu aku macam bingo aku macam tu lah kan. Sebab kita kan jumpa orang bukan sekali, kita jumpa banyak kali, ada yang lebih 10 kali apa semua. Lagi satu, kalau contohlah aku bagi tahu kau, kalau kau satu hari kau jumpa 5 orang, belum tentu 5 tu nak membeli dengan kau. Dan kalau satu hari kau jumpa 5 orang, mungkin satu daripada 5 tu saja yang membeli dengan kau. Dan kalau mungkin nasib kau baik hari tu, 4 daripada 5 tu membeli dengan kau, satu je tak membeli. So itu pada rezeki tu rezeki kau lah. Tapi kalau hari yang kau jumpa 5 orang tapi 5 tak membeli, kau memang kecewa. Kau akan, bukanlah kecewa, dia macam bad day. dia macam mungkin bukan rezeki kau kot hari ni. Dan satu benda yang korang kena tahu as a sales ni, kau dah kena prepare tau. Kau dah kena prepare kau punya mental. Dan kau kena sentiasa untuk belajar menerima rejection. Rejection tu normal untuk sales. So kau kena sentiasa belajar menerima penolakan tu. So kalaulah kau bawa produk tu dekat customer, customer tu tolak, reject, mati-mati reject. At first kau memang akan cuba untuk pujuk dia, kau akan convince dia, kau akan bagi tahu okey tak apa puan, macam ni. Tapi kalau dia reject, keep reject kau kena, memang kau dah kena prepare kau punya mental. Bukan sahaja penolakan. Kau as a sales ni, kau kena sentiasa prepare kau punya mental, sebab kau akan dapat soalan-soalan yang mungkin kau tak tahu apa yang customer nak tanya. Kadang-kadang dia tak tanya pun pasal perfume, tapi dia tanya pasal benda lain. So kau dah memang kena prepare apa jawapan yang kau nak jawab dekat customer. Betul. So boleh dikatakan kebat lah. Kadang-kadang kan customer tanya luar daripada kau punya jangkaan. Betul. So benda-benda tu semua yang memang kau dah kena prepare mental, physical. Mental dari segi macam tu lah. Kalau physical, kau kena prepare reaction. Kadang-kadang kau tak suka dengan apa yang dia cakap. Kadang-kadang kau marah sebab customer tu reject kan. Sebab mungkin cara dia reject tu rude ke apa dan sebagainya. Tapi kau tak boleh tunjuk muka tak suka. Kau tetap kena chill, kau tetap kena act cool, dan kau tetap kena senyum. Kau kena terima benda tu. Macam okey tak apa puan, puan tak suka yang ni tak apa, nanti saya datang lagi, saya bawa yang baru. Kau memang kena, padahal dalam hati kau ni dah maki-maki dah customer tu. Tapi kau memang kena act cool. Kau tak boleh tunjuk yang kau macam dia. Tak boleh. So benda tu pun sebenarnya adalah salah satu benda yang, sebab kau bukan present diri kau je, kau present company, kau represent company. So kau dah kena prepare semua benda tu. Apa nasihat kau untuk budak-budak zaman sekarang yang nak mulakan kerjaya sebagai sales? Okay, so nasihat untuk budak-budak yang baru nak join sales ni, baru nak join bidang sales ni. First, kau memang kena belajar menerima penolakan. Yang kedua, kau kena belajar ilmu produk tersebut. Dan yang ketiga, kau jangan kejar sales. Betul. Kau jangan terlalu kejar commission, kau jangan terlalu kejar sales. Kau cari trust dulu dengan customer. So once kau dah dapat trust dekat customer, kau tak perlu nak kejar pun sales tu. Dia yang akan datang kat kau. So itu adalah benda-benda yang memang korang as a beginner yang mana nak join bidang sales ni, korang kena faham dulu benda tu. Aku pun tak lama dekat dalam bidang sales, tapi aku boleh share macam tu lah dekat korang. Sekarang kita masuk ke game segmen. So okay, game yang pertama, game title adalah cepat jawab. Jawab dalam masa 5 saat. Okay, customer call atau walk-in customer? Customer call. Customer friendly atau customer Friendly. Okay. Sorry, yang tu aku memang akan terus jawab. Target tinggi atau commission tinggi? Commission tinggi. Follow up atau closing? Follow up. Lebih stress, tak cukup sales atau kena reject? Tak cukup sales lah, stress. Betul? Betul. Game yang kedua, game title sales versus reality. Jawab mitos atau fakta? Okay, sales senang, hanya bercakap saja. Mitos. Okay, semua customer akan beli kalau kita pandai cakap. Fakta. Fakta. Salesperson hanya kejar commission saja. Mitos.
Okay. Kita dah masuk game yang ketiga. Okay. Game title betul atau bohong dunia sales. Okay. Jawab betul atau bohong. Saya pernah kena reject berkali-kali dalam Betul. Saya pernah close deal besar yang tak dijangka. Betul. Okay. Semua customer yang saya jumpa akan beli produk. Bohong. Korang itu saja episod kali ni. Kalau korang ada nak dengar kejayaan lain, korang boleh komen kat bawah. So jangan lupa komen, like and share. So jumpa korang lagi untuk next episode. Bye. Nak cari kerja guna Wiki Career. Nak cari kerja guna Wiki Career. Nak kerja wikicareer.com.my